Hai, Assalamualaikum, Annyeong. Welcome back to 30 Hari Minecraft Battle Edition bersama Bawang. So, kita start je. Let's go. Play. Power up. Okay. Guys, puasa Sabtu ke Jumaat? Jumaat ke Sabtu? I'm guessing Sabtu. So, if Raya Sabtu... Bawa cakap puasa ke Raya tadi? If Raya Sabtu, kita ada lagi berapa hari? Hari ni hari Rabu. Tinggal lagi 2 hari, guys. My goodness. Wow. Tinggal lagi. So, 3 hari termasuk hari ni lah. Kiranya, videonya. So, what I'm gonna do is, Bawang akan potong pokok dulu. Jom kita pergi potong pokok. Tapi tak ada kapak. Kita craft axe dulu. But yeah, what I'm saying is that Bawang rasa Bawang akan record 3 video berturut-turut. So, at the same day lah. Gitu. So, Bawang akan pre-edit and then pre-upload. Gitu. And then Bawang schedule lah untuk for the next 2 days. Begitu. Sebab Bawang rasa yelah, Bawang rasa memang Bawang akan busy. Kan? Sebab nak raya, yelah. Of course. So, I don't think I have time. Takut tak ada masa lah. So, just to, be safe. So, Bawang akan pre-record dululah. So, jadinya, itulah, jadi je. Tu je lah cerita dia, nak cerita. But yeah, kita nak continue buat rumah. Bahagian kandang tu. But kita perlukan a bunch of wood. Also, let me just... Oh, ada banyak lah. Okay, let me just clear inventory jap. There's too much, bro. Too much. Oh yeah. Let me just make more woods. Sekejap, Bawang perlukan sticks. Yeah. Okay, I don't know if that's enough. I don't think so. But for now, okay lah. Okay, so this is what we are doing semalam. I guess let's just sambung. Alah, it's not connecting. Wait, can we make it here? Oh, we can. Okay, then we do it like that lah. Ya ke? Boleh ke macam ni? That kinda reminds me of Satu Nyawa season 3. Sebab kandang bawang dekat Satu Nyawa tu ada ni. Ada apa nama benda lah ni? Sunroof. Whatchamacallit? I don't know. Cute. Right. Okay, now can we put Allah. Okay, nice. So, kalau dah siap ni, nanti bolehlah kita letak Scaly Horse kita. Betul tak? Oh ya, yeah, Scaly Horse pun still tak ada nama lagi kan? Wait, kalau kita dah... Oh, tapi boleh buat untuk dia je. Pattern dia je. Faham?
dah. Yay. Yes. Yay, ada bee, ada bee. Sekejap. I need the wax. And also we need to beranak pinakkan diorang. Oh, it's still a baby. Okay, never mind. But I need your bee. Yay. Yoink. Dapat 3. Alah, tapi kita tak ada string Oh, we have 1. Kita boleh buat 1 je ke candle? Cinca, sedihnya. Do we actually have to fight the monster malam ni? Moss. Mau lupa pasal moss. Wait. Look at the magic, guys. Tada! Wow, sirs. Love. Love moss, love. Allah. Dengan tough punya sekali menjadi moss. Wow, so pretty. Ada one more tepi ni. Yeah. Oh, you know what? Bawa suka buat trick macam ni. Like, make sure ada tanah kat bawah and then tanam ni. See? So pretty kan? Gitu. Comel. Kan best kalau ada dirt slab. Boleh buat tangga kan. Okay. Noise. Okay, tak apa. Kita simpan dulu. Candle. Oh, sekejap. Mana? Kita boleh letak. Pop. Wow. Kat sini nak letak apa? Ooh. Wait. Hold. Kita ada lagi 7 bone meal. Ni apa? Mendung ke apa? Kat ni nak letak comel. Kat sini kot dekat dengan bees kan. Bismillah. Yippee. Oh, oh ya, bawah nak dia punya daun. Let me grab the daun. Yeah. Okay. Dah nak malam weh. Sekejap je. Aha, comel tak? Okay, I think that's cute. Yeah. Tak. Pam. Okay. Alright. You know what? Allah. Before it's completely dark, kan? Kita kena bawa masuk kita punya kawan. Get in. Yeah. Ui. Nice. So the entrance should be here lah kan? Like so. Right. Okay, and then kita buat one more entrance on the other side here.
Jangan lari. Wow, don't go. No. You stay here. Okay. We need more fences. Gate. Do that. Right. Alright. Lupa pula dia tak boleh sambung. Okay. Comel tak. Kita tak ada ni lagi lah, lantern. Can we make a lantern? Kita ada kan? Iron. Lupalah iron tinggal berapa. Oak. I don't know how much I need. Let's do like that. Tak tahulah dia boleh lompat ke tak. I don't know. Bawah nak letak ni tau sebenarnya. Lantern. Tapi tak tahulah. Maybe for now sebab kita miskin kan. Kita just guna ni je lah kot. Torch biasa kan. Tak mampu lah dek. Like that. Mish Queen kan. Comel kak. Kan? Siapa cakap tak comel kan? Comel. Makin lama makin comel. Screenshot lu. Alah, pendek lah pula. Ni kalau siang cantik Allah. Ada member pula. Macam mana nak buat coarse dirt? I think we need gravel kan? Gravel. Boleh buat tu je. Leaf litter ni kan? Buat ni lah jap. Bone meal. Oh yelah, Bon tak check beehive dekat yang sana tu. Tak tidur ke bang? Cian. Oh ya, Bon lupa kita ada chicken.
Oh my god. Hi. Chicken. Bye chicken. Patutlah dia tak boleh masuk rumah. Ramai juga yang berkeliaran. Guys, kita ada satu ikan. Agak-agak dia nak tak? Oh my god, this is scripted. Oh my god, Cinca. Kita ada kucing. Kita ada anjing. We have both. And kucing tu dia perlukan satu je. Ikan. I thought, oh my god, my luck today is very good. Oh, thank you kucing. Tak ada bunga kat sini. Jom kucing, pergi kat rumah baru. Dia ikut tak? Entah. Oh. Nak bagi collar warna apa ya, Comel? Masuk. Yay. Ya, you duduk atas dah. Oh, kawaii. Oh, kita kena buat carpet untuk dia lah. You know what? Kita bagi dia ni. Mari sini. Oh yelah, ada orang suggest untuk apa nama? Gunakan creeper pula. Gunakan skeleton untuk bunuh lembu. Jom try nak? Alah, kenapa kat bawah tu lah. Okay, let me just go try. Tapi kita kena make sure untuk tak attract creeper. Tapi tak ada pun skeletonnya. Oh ada, tapi jauh pula. Sibuk zombie ni. Oh ada ni speeder. Whoa, it's a skeleton jockey though. Damn son. Mari sini. Do you see me? Oh, he see me. Ow. Oh, yes. It's working. Oh, wah. Damn, berapa string tu? Gosh, banyak sangat barang. Sabar jap. Susah nak kasih timing. Oh. Okay, kena. Oh. Aduh, lopek dia punya ni. Tak kena Au, kena. Ada yang mati tak masalahnya? Macam tak ada je.
Okay. This is a good spot. Okay. Teruskan. Eh! How? Huh? Ouch. Ouch. Oh, Weh, dah siang ke? Timer dah habis, guys. Oh, kita got distracted though. I don't know if it even works. Dia punya bow tu tak cukup kuat lah. Dia kena yang enchanted kot. Also, maybe bawang kena set up kandang tu kot. Sebab if not, dia tak dapat kan. Sebab dia pergi ke sana. Nantilah buku tu. Ish, buang masa je tu. Kita tinggal lagi 2 hari ni. For real. After this, bawa akan record another 2 days lah. So, hopefully, I mean, rumah kita tu almost siap. It's just that nak letak detail-details je. And kalau sempat, Bawang boleh transfer barang-barang pergi dekat storage rumah. But overall, good progress. Macam biasa, of course. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit gitu. But yeah, thank you so much for watching korang. See you guys tomorrow. Ada lagi 2 hari. So yeah, jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe, turn on notification bell, and also comment nama kucing, nama anjing, dan juga nama skeleton horse. Yes, we need 3 names. Okay. Alright. So yeah, see you guys besok.